Salam negaraku, salam solidariti. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Kalawana daripada Sekretariat Bahana Kesetiaan Negara. Hari ini sekali lagi muncul pada hari ini 27 hari bulan September 2025 jam tepat 5.30 petang. Bersama saya adalah Puan Farimala Baluras. Beliau daripada Rawang, ibu kepada dua kanak-kanak. Yang satu adalah pelajar darjah 4 di sekolah SJKT Rawang. SJKT Rawang, sekolah Tamil lah. Di mana isu yang kita tonjolkan ni, dia macam ni. Sebelum itu saya nak bagi tahu. Ni Datuk Kala ini, saya berjuang untuk semua bangsa. Jangan labelkan saya untuk satu kaum. Jangan labelkan. Saya sebagai warga negara Malaysia yang sentiasa lawan daulat tempuh. Saya junjung Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, dan warga orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang Kadazan ke, Singh ke, semua pun isu yang datang, saya akan wujudkan, ungkitkan, bantal cukup-cukup, bantai cukup-cukup. Okay? So hari ini ada isu, sebab kita tengok isu Mahkamah Syariah pun saya bawa juga, isu orang Melayu. Isu apa pun kita bawa. So jangan labelkan saya untuk satu kaum saja. Sebab saya tengok komen pasal Datuk tak masuk Kampung Baru. Kampung Baru pun saya ada suara kan, bukan tak suara. So hari ini Puan Farimala Baluras bawa isu satu, di mana sekolah SJKT Rawang, sekolah Tamil, bangunan dia telah usung sampai anak-anak dah makan bangunan dia. Bilik kelas dah tutup, 2 kelas Ya, bukan. Asal banyak 6 kelas tak tutup. ini lantai kan? Ini dinding. Surat teruk, realisasi ini dinding. Yang ni belakang lagi satu bilik darjah. Okey. Ini pula bilik itu sekarang dah jadi stok. Kanak-kanak pula dia belajar di mana tu? Di perpustakaan, bilik ICT dan bilik RBT ya. Ya, betul. Okey. So kita tengok bilik ini bangunan dia. Tahun 2025 masih kalau Sabak Sarawak kita boleh cakap lah. Kita pun sedih kalau kita tengok Sabak Sarawak macam ni, selalu pun saya sedih. Kita kena suarakan. Lepas nak seberang sungai pun dah ada buaya, susah untuk diorang. Ini pula Semenanjung. Daripada Putrajaya dan daripada Parlimen, berapa jauh Rawangnya? Takkan Menteri Fadlina Siddiq Saudari Puan Fadlina binti Siddiq, Menteri Pendidikan, dia tak nampak ke? Saya tengok dia banyak berkokoh hebat. Konon dia telah jadi satu menteri yang pintar, pandai, tetapi hal ini belum selesai. Lagi kita tengok pengarah, kita mohon pengarah Encik Zainal bin Ismail, pengarah pendidikan Gombak, pegawai Gombak, dan Dr. Jeffrey bin Abu, pengarah Negeri Selangor Pendidikan. Kita mahu semua pihak dan juga para pengelola sekolah-sekolah Tamil Negeri Selangor diambil perhatian penuh dan prihatin terhadap isu ini. Sebab Puan mengatakan anak dia belajar sana, dia ada hak untuk memberitahu. Okey? Masih sampai hari ini bila dia kemukakan isu-isu untuk menanyakan pihak sekolah, kita tak menunding jari kepada mana-mana pihak cakap dia betul tak isu. Pengetua sekolah dia belum jawab. Pengetua PIBG, pengurusi PIBG pun sampai sekarang belum menjawab soal yang mereka bangkitkan. Puan Farimala Baluras sebagai wakil bagi semua ibu bapa pelajar-pelajar telah beberapa kali memohon jasa baik bagi pengetua, tanya dia kenapa bangunan ini masih usung 6 kelas masih tutup, mana pergi dia. Sekarang kita tahu kalau kita tengok data melalui internet ada tertera 1062 pelajar ada di sana. Puan belum mengatakan ada lebih kurang 999 penuntut. So data pun tak betul. Kita kena isukan data dalam negara kita daripada pendidikan itu pun tak betul. Maka kita kena salahkan siapa? Pengetua salah. Pengurusi PIK harus bertanggungjawab. Kerana kita tidak tahu, Puan pun tidak tahu, banyak ibu bapa tidak tahu berapakah kerajaan ada beri ke bantuan. Sebab sekolah itu bantuan penuh lah. Ya, betul. Adakah kerajaan bagi yang penagihan peruntukan untuk sekolah? Belum tahu. Dah beberapa kali Puan dan dari AJK masa dulu dia tanya, suruh diam, belum mendapat jawapan. Adakah kerajaan telah, sebab ini daripada sejak 2023 bangunan masih usung dan 6 bilik telah ditutup. Dalam teruk macam ni, panas keadaan cuaca, pelajar kena pergi ke library. Kalau kita ambil tempat perpustakaan, macam mana orang nak datang, pelajar nak datang perpustakaan baca buku ke pinjam buku? Susah. Kelas RBD gunakan sebagai kelas, kelas ICT digunakan sebagai kelas. Maka ini menunjukkan satu ketidakpintaran, ketidakkecekapan, ketidakketegasan pihak pengelola sekolah, terutamanya pengurusi sekolah, pengetua sekolah. Maka kita mohon jasa baik budi bicara pengarah pendidikan negeri Selangor, pegawai pendidikan Gombak,
takkan tak tahu ataupun buat tak tahu. Saya Premala Balulas. Okey, I nak bagi tahu tadi Dato' dah bagi tahu segala ni tentang sekolah punya situation sekarang. Okey, dah tengok gambar-gambar ini semua kan, dah daripada gambar ni semua saya ambil masa 2023. Sekarang lagi teruk kita punya bilik darjah. Bilik darjah tu semua memang langsung tak boleh guna. Arahan daripada PPD memang mereka dah tutup. So I punya question ni, kenapa dah 2.5 tahun sampai sekarang building tu tak bina lagi baru punya. Saya tak nak touch up, sebab kalau buat touch up pun tak guna juga, sebab building tu memang dah rosak sangat. So kalau boleh build up a new building. Sekiranya government tidak mahu bantu, management boleh minta bantuan daripada ibu bapa, sebab sekolah SJKD Rawang punya ibu bapa memang baik hati, mereka memang boleh membantu, tetapi management tidak mahu tanya daripada mereka. Itu yang masalahnya. Kalau dia orang kata PPD nak bantu, kerajaan nak bantu, bila kerajaan akan bantu? Itu yang I punya question. When they going to help? Because kita bukan bilik ini saja tau. Dekat belakang sekolah ada lagi satu bilik darjah, yang bilik darjah tu pun dilanggar oleh sebuah kereta dan bilik tu dah rosak dah, memang tak boleh guna. So bilik tu memang student pun tak boleh duduk belajar. So bilik tu pun dah letak banyak sampah. So bukan banyak sampah, dia orang make it as a storeroom, they using as a storeroom. Lepas tu sebelah tu ada bilik tu memang mereka guna. And another part, sekolah kita ni ular sawah ada datang banyak kan. Memang orang bomba datang memang ada tangkap, tapi masih ada lagi isu ni semua. So bila dia orang simpan bilik itu sebagai store, just imagine katakan ular tu tinggal tidur dalam tu, ada tak budak tahu ular tu ada dalam? Nanti budak pun masuk dalam bilik tu, dia nak ambil barang, apa akan jadi? Sekiranya apa-apa berlaku untuk budak-budak sekolah tu, very simple, management will be said only one, I'm sorry. I don't want the words I'm sorry. I dah ajak anak I jangan masuk dalam bilik tu, jangan pergi dekat bilik darjah tu semua. So anak I memang tak pergi. Katakan budak-budak lain pergi, apa yang akan jadi? Lagi satu, dalam bilik yang I kata dah anak I dah makan kan, yang bilik tu masih ada sebuah bilik diguna untuk sebagai bookshop. So yes, they are using as a bookshop. Katakan budak-budak pergi beli buku, masa tu lah building tu jadi apa-apa, anything collapse, what will happen to the children? Betul tak? Apa yang akan jadi untuk budak tu? Very easy, kamu bagi pampasan. Keselamatan, beliau risau keselamatan tergugat, sentiasa dalam ketakutan. Itu sekolah untuk pelajar kah atau sekolah untuk ular sawah datang belajar? Kita tidak tahu. Ular sawah pula jadikan sekolah itu sebagai tempat pelajaran mereka. Maka siapa kena bagi tahu? Mereka dah bagi tahu. Sekarang menteri kena jawab, pengarah negeri Selangor kena jawab, terutamanya pejabat PPD Gombak dan juga pengetua. Soal ini saja. Bencana tak terjadi, siapa yang akan menjawab? Macam Puan kata tadi, ucap sorry, minta maaf, takziah tak guna masa itu. Kita dah banyak tengok wayang-wayang macam ini semua kan. So kita mohon dengan segenapnya selesaikan hal ini. Kita mau jawapan, adakah peruntukan atau tidak? Adakah sebelumnya peruntukan telah diagihkan? Adakah paperwork telah disiap dimohon kepada kerajaan PPD mengenai hal-hal yang telah berlaku, dan bilakah peruntukan akan sampai? Jawapan-jawapan ini harus disampaikan kepada secara umum. Kita keluar dari sosial media kan, mereka pun jawab dalam 10 hari. Kalau tidak mereka tak jawab, Sekretariat Bahanan Kesihatan Negara akan membawa isu ini apabila sidang parlimen akan bersidang pada 5 hari bulan akan datang. Bukan kata tak ada bantuan, memang ada, tapi I'm not sure about bantuan. Yang tu kena tanya management lah. Bila I dalam PIBG 2 tahun tu, saya tahu tahun 2004 ke 2003 dia memang dapat RM80,000 untuk touch up bilik itu semua. Tapi my question dia untuk touch up tak boleh. That time I masih AJK, I voice out, I say don't do touch up, if possible rebuild. Yang tu yang bagus kan. So kalau buat rebuild, kita dapat extra classes. Kalau dapat extra classes, nanti kita boleh bagi banyak murid belajar. Betul tak? Yang tu sekolah DLP, which is dekat Rawang, sekolah Tamil yang tu saja ada DLP. Kalau YB Chua tahu mengenai kes ini, mungkin dia akan datang sekolah kita, tapi dia tak pernah datang. Oleh itu saya rasa dia tak tahu isu ni. Saya rasa lah. Kalau wakil rakyat, dia kenal selalu peka kepada apa yang berlaku. Jangan tak ada pejabat pun tak ada, jawapan telefon pun tak ada. Bukan dia sajalah, kebanyakan wakil rakyat macam itulah. Dan William yang lama jadi ahli parlimen, dia jadi wakil rakyat, dipilih oleh wakil rakyat. Saya tanyakan kepada William, kawasan anda jadi ahli parlimen, orang lama dalam parti politik yang sedang memerintah, kamu adalah akan baik kepada Perdana Menteri, kamu jadi wakil rakyat di sana. Takkan kamu tak tahu apa yang berlaku di sekolah SJK di Rawang? Tapi macam biasa saya katakan filem P. Ramlee, hantu lalu pun cobaan, sekolah roboh pun cobaan, ular sawah datang pun cobaan, satu hari William hilang pun cobaan juga. Tengok kalau di sekolah Tamil
daripada darjah 1 dengan darjah 6, dia punya suasana environment kalau dia baik, bila dia masuk tingkatan 1 mesti bahasa kebangsaan dia fasih. Maka sekolah rendah penting sangat. Sekolah Tamil kadang-kadang dia orang abaikan ini semua. Kalau kerana tidak mempunyai kriteria yang baik, maka apabila dia pergi pelajar itu pergi ke sekolah menengah, susah untuk dia pick up dalam bahasa kebangsaan, ke matematik, umpamanya bahasa kebangsaan lah. Ini negara Malaysia tau. Bahasa ibu anda penting, tapi bahasa kebangsaan penting sekali. Maka sekolah rendah kedudukannya amat baik, kena ada dalam kesuasaan yang cukup baik. Ini pula tahun 2025 semua canggih. Itu saya katakan KPKP dia boleh agihkan, Menteri KPKP 60 bilion kepada DPKR. Kita tahu DPKR kaya sangat, dia boleh agih 60 bilion. Takkan Menteri Pendidikan untuk satu sekolah kita bukan minta bilion-bilion lah. Sekolah agama kah, sekolah Mandarin kah, sekolah Tamil kah, sekolah kebangsaan, bila ada rosak you bagilah duit rakyat, cukai rakyat. Okay? So kita bagi tempoh lah sampai 10 hari. Kalau dalam 10 hari mereka tak jawab, daripada menteri sampai pengarah sampai pegawai daerah Gombak, pegawai pendidikan Gombak dan juga pengetua sekolah dan PIBG, kita bagi tahu ini bukan calang-calang, jangan main. Kita akan bawakan isu ini sampai parlimen, kita akan bergerak sampai parlimen. Ada isu bukan sahaja bangunan, kita ada masalah tandas pun. Yes, masalah tandas. Tandas tu memang rosak. Ada JKR ada pernah bagi RM80,000 untuk, RM70,000 untuk repair toilet, memang ada. Tetapi yang tu cuma dia orang repair toilet satu blok sahaja. Di mana lagi satu blok punya toilet memang tak boleh guna. Just imagine girls toilet karat tu memang ada tau, memang kotor-kotor sangat. So memang I dah bagi tahu dekat school management. So masa saya dalam PIBG, saya pun selalu pergi tengok how's the toilet condition, everything I report. So sekarang I memang tak ada dalam PIBG, I pun tak boleh pergi dalam sekolah. So saya dah tahu sekarang macam mana, tapi bila anak saya bagi tahu memang teruk. So toilet pun kena tukar. Takkan ini 100 tahun di sekolah toilet pun masih macam ni, kotor. I tak tahu zaman bila dia orang letak toilet bowl everything, sampai sekarang belum tukar lagi. Kalau dia orang tukar toilet bowl, lepas tu atas punya tingkat 3 punya toilet langsung tak boleh guna. Kalau budak nak guna toilet pun dia orang kena turun bawah guna toilet. And then isu air, setiap minggu ada isu air. Toilet tak ada air. Budak-budak tu ada pernah kena admit hospital beberapa minggu pun. Banyak murid ada pernah kena. Yang tu pun semua ada proof. Boleh datang ke sekolah kita, boleh tanya. Banyak ibu apa ada komplain sebab budak tak boleh pergi tandas, dia orang terpaksa kena tahan dan balik rumah pergi toilet. Lepas tu ada budak yang pakai pampers sebab isu ni, isu tandas. So dari sini saya ingin ini adalah serius tau, pakai pampers. Yes. Tandas tidak berfungsi. Begitu juga makanan. Bukan sekolah ini saja, kebanyakan sekolah pakai pampers sebab dia orang tak boleh pergi urine dekat toilet. Toilet kan kotor. So dia orang terpaksa kena pakai. Ada budak yang pakai, saya sendiri pun ada pernah tanya. Lepas tu kita tak boleh tegur sebab kita dah tahu situation budak tu memang tengok kebersihan punya budak. So, macam mana dia nak pergi tandas tu? Bukan parents didn't want to teach, but the tandas situation, so management have to change that. And then lepas tu kena appoint workers, betul tak? Kalau you kata buang tu semua tak boleh tukar, it's okay, at least appoint someone to clean, betul tak? Yang tu pun tak ada berlaku, itu yang masalah ni. Bukan saya kata sekolah ini saja, I tahu banyak sekolah memang ada masalah tandas, but I say try to improve. Sebab pagi pukul 7 sehingga pukul 1 budak tu dalam sekolah saja. Takkan dia tak nak pergi tandas, takkan dia tak nak buat apa-apa. So at least keep clean. Basic is a basic. Yang ini pun tak ada. So anak dia lagi tinggal 2 tahun saja, sekarang dah 4, dari 4, 5, 6. Dia buat video ni, dia bawa kepada kenyataan media supaya lepas 2 tahun dia boleh diam. Tapi dia masa depan ada wawasan lah, ibu yang berwawasan. Okay? Untuk masa depan sekolah dan masa depan generasi Malaysia. Tengok lagi makanan pun penting. Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan dia kena pantau sekolah-sekolah lah, semua sekolah. Macam kantin bukan saja sekolah ni dah. Semua kantin dia kena pantau. Setahu saya sekolah Tamil kantin dia bagi kepada satu orang 10 tahun, 15 tahun mana boleh. Dia kena tukar. Bukan sekolah ini saja, ini kita tahu lah. Lain sekolah kita tengok. So dalam isu sekolah ini, semua pun keutamaan harus diberikan. Pengetua harus jawab. Siapa dah bagi dari tender dia bagi kepada siapa untuk kantin, tandas kenapa macam ni, kenapa bangunan usaha, semua dia kena jawab. Padang sekolah tak ada masalah, memang bagus. Sukan pun dia orang buat memang very good. So nanti semua tak ada masalah. Lagi satu benda yang nak bagi tahu, since yang ni kita punya menteri pun akan tengok kan. Oleh itu saya nak bagi tahu, kita punya pelajar ni, dia orang punya guru-guru tu tidak dapat mengajar mata pelajaran kepada kita punya budak. Sebab apa tahu? Banyak program. Kita punya sekolah punya cikgu ni memang busy untuk program sahaja. Di mana baru-baru ni I punya sekolah ada program KMI.
besar. Program itu memang program yang besar sangat. It's a very good program, bukan saya kata tak nak, tapi cikgu-cikgu semua tumpuan perhatian untuk program itu saja, di mana kelas kita semua dapat banyak kekal. Dalam satu minggu banyak hari kekal, cikgu tu tak masuk dalam kelas, macam mana cikgu boleh habis syllabus tu? Betul tak? Macam mana budak boleh belajar? Di mana sebulan sebelum ni kita ada exam lagi. So the teachers are rushing for the syllabus. Kita kesian kepada cikgu pun. Bukan ini hal cikgu, ini hal management. I will say this is a management. Management have to make a decision which program must take, which program shouldn't take. Dia orang ambil semua program buat apa? Siapa nak dapat nama baik? Saya tak faham. Ambil semua program nama baik untuk sekolah buat apa? Kita kena fokus untuk budak yang pelajar tu, sebab budak yang darjah 6 tu kalau dia punya bahasa Melayu very good, when they go for a secondary school they are safe. Tak ada masalah. Dan dia orang boleh pergi form 1 terus. Kalau dia punya markah terus, dia kena pergi peralihan. So yang ni bertanggungjawab daripada sekolah. Kalau sekolah bagi program untuk cikgu-cikgu banyak cikgu bagi kursus yang tu we cannot stop lah. Tapi banyak program dia orang arrange. Kenapa program besar-besar dia orang arrange? KPM dah announce don't take big program sebab dia orang nak cikgu semua bagi tumpuan perhatian dalam mata pelajaran. Tapi PPD Gombak bagi banyak program kepada sekolah saya, di mana JKT Rawak. So bila JKT Rawak ambil all the project, ini yang berlaku. Cikgu semua pelajar tertinggal. Yes, pelajar tertinggal. Pelajar tertinggal. Pengurusan tidak cekap lah. Kalau dinamakan pengurusan tidak cekap. So kita dah bagikan soal, Puan-puan dah bagi penjelasan, dan kita tunjukkan soal-soal kepada pengurusan jawab.